Mana lagi baik nak simpan emas yang 100 gram ataupun yang 10 dinar? Okey, ini antara soalan yang sering saya terima sepanjang 5 tahun saya berkongsi ilmu simpanan emas. Yang pertama sekali tuan-puan, dekat tangan saya ni dua item yang berbeza hanya dari sudut bentuk dan juga berat sahaja. Dari sudut ketulinan, dua-dua emas ni adalah ketulinan dia adalah 999. Jadi mana yang lebih baik? Yang pertama, kalau yang nak terbaik simpan emas ni tengok dari sudut berat. Mana yang lagi berat, itulah yang lagi baik. Sebab baik ni sebenarnya definisi dia dari sudut keuntungan lah. Yang pertama sekali ni kalau yang 10 dinar ni tuan-puan, berat dia 42.5 gram, harga dia lebih kurang 19,000 sahaja. Manakala yang 100 gram ni berat dia 100 gram lah dan dia punya harga lebih kurang 44,000. Dari sudut keuntungan, kalau tuan-puan tanya, for sure saya akan cakap yang 100 gram ni lah yang terbaik. Sebab harga dia lagi mahal, dia lagi berat dan spread dia lagi nipis. Jadi untuk tuan-puan yang ada bajet 45,000, boleh ambil item yang 100 gram. Untuk tuan-puan yang ada bajet 19,000 ke 20,000, item yang terbaik untuk tuan-puan adalah yang 10 dinar. Walaupun dua ni bentuk berbeza, hakikatnya ketulinan dia sama sahaja. Dan tuan-puan simpan yang terbaik untuk tuan-puan adalah yang sesuai dengan bajet yang tuan-puan ada. Jadi itu sahaja tuan-puan, nak saya bantu simpan emas, isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.